takut tersalah guna duit raya anak-anak. Ini adalah antara kerusingan kita sebagai ibu bapa apabila secara tidak sedar kita akan tertarik duit raya anak-anak ni bila keadaan yang memaksa. Walaupun pada asalnya niat kita tu untuk guna duit tersebut dan ganti cash semula, namun apa yang biasa berlaku, kita sebagai ibu bapa kadang-kadang terlupa untuk ganti cash semula duit tersebut. Jadi untuk elakkan perkara ni terjadi, saya sarankan untuk memilih tukar duit raya anak-anak ini kepada emas. Dan jika duit mereka ni tidak cukup untuk beli emas, kita sebagai ibu bapa boleh tambah sebagai bajet tersebut cukup untuk membuat beli emas. Dengan cara ini, duit raya mereka selamat daripada terguna. Dengan menggunakan metod akaun emas gap, kita boleh alihkan duit raya anak-anak ni minimum RM100 di akaun emas gap junior mereka. Buat pendaftaran secara percuma dan boleh mula alihkan duit raya mereka kepada akaun emas gap. Bagi ibu bapa yang ingin buka akaun gap junior untuk anak-anak mereka, boleh follow saya, rujuk di profil saya, hubungi saya akan bimbing tuan-puan untuk buat pendaftaran akaun gap junior dan bimbingan ilmu emas serta cara beli emas. Assalamualaikum.